Prof saya ada dua soalan lah. Soalan yang pertama, apa pandangan Prof berkaitan contoh macam kita buat sistem hutang tapi berasaskan silver dan emas yang tanpa riba lah. Maksudnya contoh macam orang buat dia pinjam tapi dapat dalam bentuk silver atau emas, lepas tu dia pun nanti bila nak bayar balik dia akan pulangkan dalam bentuk silver atau emas juga tanpa riba. Itu yang pertama. Tanpa riba? Tanpa riba. Contoh macam kalau dia pinjam 1 kilo, dia bayar balik 1 kilo juga. Macam tu lah contoh. Oh tu teknikal sikit lah. Saya kena kaji balik skim tu lah. Saya tak biasa ni dengan skim yang seperti itu. Kalau tidak ada elemen riba yang pada on the surface of it, tak ada masalah lah. Dia ada panduan syariah berkenaan dengan emas tadi kan sebut kan? Emas tu dia ada dia punya guideline dia. Bila kita beli hand to hand, dia kena kemudian dan sebagainya, kena deliver, tak ada tangguh-tangguh dan sebagainya kan. Kalau kita hutang untuk beli, hutang dengan kawan, saya tak ada skim itulah. Kalau hutang dengan siapa beli dengan cash untuk beli emas, itu tak ada masalah selagi tak ada elemen riba. Maksud saya soalan ni bukan berkaitan beli emas secara hutang lah. Tapi maksud saya contoh macam seorang ni dia nak buat satu, contoh dia nak buat bisnes ke apa kan, contoh 100,000. Tapi kalau pergi kat bank dapat 100,000 dalam bentuk fiat tu, lepas tu ada riba semua kan. Tapi yang ni contoh 100,000 tu dia pergi buat pinjaman dalam bentuk contoh emas atau silver kan, yang senilai RM100,000 tu. Lepas tu emas 100,000 tu ditukarkan lah kepada fiat, jadi dapat 100,000. Lepas tu dia gunalah nak buat bisnes apa. Cuma nanti dia bayar balik. Dia punya perbezaan sebab mata wang fiat ni kan dia ada inflation dia. Lepas tu emas dengan silver ni dia hedge against inflation kan. Dia kalis inflasi kan. So maksudnya dari segi harga dia untuk jangka masa panjang akan sentiasa meningkat kan. Okey. Tapi walaupun yang saya nampak hutang 1 kilo emas, bayar balik 1 kilo emas. Cuma harga dia lah akan meningkat-ningkat. Bayar balik 1 kilo emas sebab hutang 1 kilo emas. Okey. Saya tak nampak ada masalah. Wallahualam. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, macam Prof kata tadi kan berkaitan tulip mania tu, antara sebab berlakunya crash tulip mania tu sebab ni kan, increase supply tulip tu kan. Sebab waktu permulaan demand. Increase for demand. Yelah, mula-mula increase demand. Bila increase demand kan harga dia naik. Tapi yang saya pernah baca, sampai satu tahap orang dah tahu nak cultivate tulip ni, dah tahu macam mana nak biarkan tulip dengan lebih banyak lah. So bila tulip banyak, so maksudnya dia punya supply meningkat. So bila supply meningkat, sedangkan demand dia tak mampu nak melebihi supply tu, sebab tu dia crash kan. The reason for the crash. Okay. Sebenarnya itu mungkin satu faktor lah. Tapi faktor utama dia adalah spekulatif sebenarnya. Orang speculate. Dia beli dengan banyak, dengan berhutang, mengharapkan harga tu naik. Okay. Jadi apabila dia tak dapat jual pada harga yang dia nak, tapi dia hutang ke bank, itu yang dia terpaksa let go kan pada harga. Memang betul ada increase in supply, macam rumah lah. Kan orang speculate dalam perumahan, bila kita banyak ramai orang beli rumah, orang supplier rumah pun, housing company pun boleh buatlah rumah yang banyak kan. Tetapi faktor kepada jatuhnya kadang-kadang krisis dalam sektor perumahan ni adalah kerana kebanyakannya adalah faktor spekulasi. Orang pinjam daripada bank, beli banyak-banyak, mengharapkan harga naik. Jadi dia punya faktor utama dia yang jadi asset bubble tu adalah artificial demand. Artificial demand yang berlebihan. Macam mana boleh ada artificial demand yang berlebihan ni? Hutang pada bank. Itu faktor dia. Walaupun ada elemen supply tu, tapi yang faktor utama dia adalah the bubble tu because of artificial demand based on borrowed money. Cuma macam soalan saya sebenarnya, saya nak tanya berkaitan kalau kita nak buat yang crash tu lah. Contoh macam harga rumah kan semakin meningkat kan. So macam mana kalau macam kita increasekan supply dengan cara kita buat rumah yang increasekan supply rumah tu dengan kos yang lebih rendah. Okey. Itu telah dibincangkan di Eropah. Kerajaan Jerman dia pun nak buat cerita. Apa berlaku? Sekarang dengan harga yang mahal, kerajaan katakan dia buat telah berlaku sebenarnya tak jadi juga. Sebab apa? Biasanya rumah-rumah yang dibuat tu dia akan basic tau. Dia akan satu kawasan dia jauh sikit.
jauh sikit daripada ni. Kemudian design dia pun tak bercantik, basic. So apa berlaku ialah biasanya demand tak tinggi, akhirnya tak dapat nak jual, tak laku, skim tu tak berjaya. Dah banyak kali berlaku lah. Banyak kerajaan dah cuba buat seperti ini, tak berjaya juga. Singapore punya skim untuk pastikan orang ada rumah, everybody must own house. Dia menggunakan sistem CPF kan, daripada tabungan tu, dia pastikan orang. Akhirnya apa berlaku tahu? Memang ada orang ada rumah, tapi oleh kerana rumah mahal, jadi apa berlaku ialah dan barang-barang rumah, duit simpanan daripada pekerja tu tak cukup bila dipencen. Jadi sebab tu kalau kita pergi Singapore, kita nampak bahawa ramai orang tua masih kerja. Kalau pergi Singapore, kita tengok kat kedai-kedai, banyak orang tua kerja, bawa taksi ke, kerja security guard lah, kerja kat kedai lah. Sebab apa? Dia tak cukup simpanan. Sebab dia terpaksa gunakan simpanan untuk beli rumah, tapi tak cukup untuk hidup. Adakah ini merujuk kepada istilah asset rich, cash poor di Singapore? Yeah, you can say that, yeah. Prof, kita ada masa lagi untuk satu soalan, dua soalan boleh? Boleh. Okay. Ini soalan dari saya. Yeah. Baru-baru ni Kevin Walsh dicalonkan untuk jawatan pengerusi Rizab Persekutuan AS. Okay. Amerika Syarikat oleh Trump. Okay. Dan pencalonan ini dia menyebabkan pergerakan drastik dalam pasaran, seperti dengan harga emas, dengan harga perak. Jadi dengan pencalonan saja boleh menyebabkan pergerakan yang sangat drastik. Boleh Prof bagi komen sedikit? Okey. Ya, apa yang berlaku di Amerika ialah satu tanggapan bahawa Presiden sedang cuba untuk mengawal Federal Reserve. Dia nak kawal Federal Reserve. Okey, saya kena faham. Sistem riba ni sekarang ni, sistem hutang, industri hutang ni di mana-mana negara termasuk Amerika Syarikat, sepatutnya dia kena separate berkerajaan tu. Sebab tu kerajaan ni hutang daripada bank kan. Jadi dia independent tu. Dan dia dikawasili oleh di Malaysia oleh Bank Negara Malaysia. Jadi interest rate, sebagai contoh interest rate, siapa yang kenakan interest rate? Dia ada interest rate committee di Bank Negara. Dia independent of the government. Jadi sektor perbankan ni dia independent of the government. Kerajaan terpaksa hutang pada dia untuk dapat pembiayaan dan sebagainya. Okey. Jadi kalau Amerika ni, mana-mana negara lah, dia nak ekonomi dia laju, mana-mana negara. Kalau you nak ekonomi laju, apa you buat? You galakkan orang pinjam duit, belanja. Jadi orang banyak belanja, ekonomi laju. Macam mana dia dapat tu? Dia hutang the bank. Jadi sebenarnya itu adalah satu formula yang short term tapi dangerous. Dangerous kepada ekonomi itu. Kalau memang itu berlaku di Turki masa Erdogan dia jadi presiden, dia apa dia buat ialah dipastikan masa tu sebelum tu kadar bunga tinggi. Kemudian orang marah, jatuhlah kerajaan, ganti Erdogan. Erdogan pun dia kata bahawa kalau nak jadi popular, dia kena pastikan interest rate ni rendah. Jadi apa berlaku masa mula dia jadi presiden, interest rate memang rendah. Jadi apa berlaku? Orang pinjam daripada bank banyaklah. Jadi ekonomi Turki laju. Ramai orang tak faham. Dia kata laju bagus ekonomi Turki ni berkat daripada Allah Taala, dia kata. Puji ramai ni Islamist leader. Sebenarnya sebab hutang banyak. Hutang daripada bank. Sebab tu sekarang ni dia susah. Hutang banyak Jadi caranya, jadi Erdogan ni dia nak pastikan bahawa dia tentu popular. Dia kata tak apalah, bagi rendah. Kan? Bagi rendah supaya orang boleh pinjam lagi. Tapi lagi bahaya sebab tu bila dia buat macam tu, orang semua keluarkan duit daripada Turki. Banyak duit keluar sebab tu Turki punya lira jatuh. Sebab orang bimbang takut ada inflasi. Bila duit banyak dalam, kan sebut tadi, bila duit banyak dalam sistem, jadi inflasi. Jadi kalau inflasi, nilai dia jatuh, lagi orang takut. Sebab tu orang keluarkan duit daripada Turki lagi jatuh dia punya mata wang dia, lagi susah, import dia jadi mahal. Jadi, kalau pemimpin tu fikir short term, dia akan cuba benda ni lah, fikir pasal pastikan bahawa ekonomi laju dengan rakyat meminjam duit daripada bank. Jadi, orang yang jaga central bank tu, dia bimbang, ini short term tapi akan ada crash nanti, ada masalah nanti. Jadi dia akan cuba moderate. Memang cerita tu memang tak boleh payah pun, memang riba kan. Tapi dia nak control sikit, dia kenakan bunga yang tinggi supaya orang tak pinjam banyak sangat. Jadi kalau dia crash pun dia
dia dipanggil soft landing, dia panggil maknanya bukannya drastic tau. Jadi krisis itu tidaklah teruk sangat. Jadi sebab tu central bank punya governor dia akan yang responsible sikit, dia akan naikkan kadar bunga supaya ekonomi tu slow down dan tahap hutang tu boleh dikawal lah, under control. Jadi si Trump ni dia nak pastikan bahawa orang tu dengar cakap dia, bukan jangan fikir pasal jangka panjang. Dia nak masa dia jadi popular, masa dia jadi presiden ni. Jadi dia nak suruh kadar bunga tu rendah. Sebab tu dia nak control, dia nak lantik orang yang dengar cakap dia. Jerome Powell sekarang ni dia perang dengan Jerome Powell tu, dia tak suka kawan tu independent, dia fikir pasal ekonomi Amerika dan jangka panjang. Sebenarnya dalam jangka panjang memang hancur pun sebab dia beramal dengan riba kan. Tapi dia nak kurangkanlah dia punya masalah itu. Inilah yang bila dipanggil pasaran nampak Trump ni nak control central bank, bahaya. Dia akan mengundang masalah inflasi di Amerika yang teruk pada masa akan datang. Sebab itulah yang berlakunya pergerakan pasaran dari segi harga emas dan dolar dan sebagainya. Orang takut ni, nanti kan lepas tu dolar jatuh. Takut inflasi berlaku di Amerika Syarikat. Sebab baru-baru ni ramai atau banyak bank pusat di seluruh dunia membeli emas secara banyak. Tapi dipanggil safe haven. Kalau things are uncertain, dollar is going to fall, back to gold lah. Gold lebih safe, dipanggil safe asset, safe haven dia panggil lah. Sebab tu harga emas naik sebab orang pegang emas sebagai selamat sebab dia akan sentiasa pegang harga dan dia tak fluctuate.